Dalam Islam, kebersihan adalah syarat penting sebelum solat. Namun, jika tiada air, Islam membolehkan tayamum sebagai alternatif. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, "Jika kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih." Tayamum boleh dilakukan jika tiada air. Tayamum boleh dilakukan jika seseorang sakit. Tayamum boleh dilakukan jika waktu solat hampir habis dan tiada air yang boleh digunakan. Langkah pertama, niat dalam hati untuk bersuci kerana Allah. نويت التيمم لاستباحة الصلاة فرضا لله تعالى. Sahaja aku bertayamum bagi membolehkan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Kedua tangan pada debu bersih, kemudian sapukan ke seluruh muka. Seterusnya, letakkan tangan pada debu bersih sekali lagi dan sapukan ke kedua-dua tangan hingga ke siku. Beberapa kesilapan yang sering berlaku dalam tayamum ialah tidak menyapu debu ke muka, menggunakan bahan selain debu bersih, dan melakukan tayamum tanpa sebab yang dibenarkan. Tayamum adalah rahmat dan kemudahan dalam Islam supaya kita tetap dapat beribadah dalam apa jua keadaan. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua.